Hello guys, good morning pada hari Sabtu ni guys ya. Video ni video yang singkat saja guys. Nak mengucapkan terima kasih kepada 100 subscriber untuk channel KKJ Sembang. Okay, so cerita untuk akaun ni sebenarnya berlaku pada akhir tahun 2023. Saya rasa lah. Pada akhir tahun tu ya. Di mana akaun YouTube saya yang asalnya KJTV, akaun email tadi tu dapat diakses. Jadi oleh kerana itulah saya membuat KKJ Sembang. Okay? Tapi untuk sharing peringatan untuk anda semua content creator, especially YouTube ya, pastikan email anda tu bukan email dibuat menggunakan email syarikat. Kadang-kadang kalau kita guna email syarikat, bila kita dah tak bekerja di syarikat itu, maka email itu dapat diakses dan juga email itu akan delete serta-merta. Jadi saya rugi. Saya ingat saya ada 179 sampai sekarang sampai dah berapa bulan dah ni, dah ke bulan, dia mula pada bulan Disember tau. November, Disember, Desember, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Dah dekat 6-7 bulan lah akaun tu. Macam tu je lah. Jadi saya tak dapat akses dan video itu masih ada, cuma saya tak boleh nak upload yang baru. Okay? But untuk 100 subscriber, terima kasih. Saya tak tahulah, I don't know siapa anda tu, mungkin orang Malaysia atau orang luar negara ke, tapi yang saya tahu 100 orang ini dah enjoy video, dah enjoy konten sebagainya. Konten saya ni, okay, kalau tengoklah banyak tentang makan dan makanlah ni berasal daripada Lunch at Office Express yang ada dekat KTV. Cuma Lunch at Office Express ini lebih kepada video yang agak panjang sampai 1 minit. Saya ni nak kurangkan untuk jadikannya shorts lah. Jadi saya ambil lah makan bekal, makan malam, atau makan apa-apa benda yang makan lah ya, makanlah ya. Dan saya rasa okey lah, syukur lah, view dia pun meningkat, ada yang 1K dan sebagainya lah. Untuk long video, kebanyakannya kita buat vertical, bukan horizontal, menegakkan, horizontal menegak ya. Tujuannya, walaupun dulu saya rasa macam ini tak betul lah, kerana ini dah melanggar konsep videography sebenarnya ya. Tapi oleh kerana zaman ni semuanya tengok benda vertical, benda horizontal, you boleh browse semua video tu horizontal. So saya rasa better kita buat vertical, menaik lah. So buat vertical video konsep. Horizontal boleh, tapi tak lama lah, mungkin dekat 2 minit, 3 minit lah. Paling tak apa 3 minit, sebab kita kena faham viewer sekarang ini dia tak macam dulu. Viewer dulu boleh tahan sampai tengok 20 minit video. Kita sekarang ini untuk menyingkatkan video kita ambil 3 minit, sebab itulah rule yang dibuat oleh YouTube ya. Okay, live boleh, live dah boleh dah. Live sekarang ni 50 followers subscribers boleh live, tapi saya tengoklah bulan masa sebab live ya. Lagi terima kasih kepada semua 100 subscriber, pencapaian yang agak okey lah untuk tempoh 4 bulan ya. Okay, mungkin video saya ni lebih kepada di Bandaraya Kuching lah, di Bandaraya Kuching, waterfront, art graffiti di Kuching, dia buat dekat area bandar lah. Video-video saya tu banyak di area bandar, dan saya ni dah bekerja di area bandar lah. Ada pun video tentang anak-anak semua tu lah. Okay, so stay tune guys for more video, and I hope you guys stay bersama saya dalam journey untuk mencapai 1K one more time. Kalau boleh kita nak mengatasi KKTV. Okay, tapi yalah, perubahan kena berubah lah guys. Okay, thank you guys. Bye. Thank you very much.